I'm Emily. I'm an actress by calling and a pastry chef by profession. For me, cooking isn't just about technique. It's about memory, emotion, and most importantly, it's about storytelling. Setiap resepi ni ada jiwa dia sendiri. Ada sejarah dan ada rasa kasih sayang yang saya curahkan. Bila saya mengembara, saya tak cari tempat mewah. Saya cari rasa tempatan. Warung tepi jalan, dapur kampung, pasar pagi. Di situlah cerita sebenar bermula. Through food, I connect with people, places, and also parts of myself. Selamat datang ke Aroma Malaysia. Di Kuala Pilah Negeri Sembilan, kuih tradisional bukan sekadar makanan, tetapi warisan budaya yang membawa cerita turun-temurun. Salah satu kuih yang dikekalkan oleh masyarakat setempat ialah kuih sopang kukus. Manisan unik yang mempunyai inti manis di dalam dan tekstur lembut di luar. Dibuat menggunakan tepung pulut dan santan serta dikukus hingga mencapai tekstur kenyal dan sedikit berkilat, kuih ini menjadi kegemaran ramai sebagai hidangan minum petang atau pencuci mulut yang mengenyangkan. Okay, rasanya kami dah puas makan benda manis tadi, si cukup jua. Jadi jalan balik ke hotel tu tersinggah terlalu dengan gerai makcik tu, kami nangganya ada macam-macam kuih dijual di situ. Jadi datang hatilah juga menangga apa gig nak ada di Kuala Pilah tu, especially nya pun kuih tradisional. Makcik, berkenaan family makcik lepas tu cakap bagi tahu apa kita nak buat hari ni. Saya tengok makcik dah sediakan banyak benda ni. Nama makcik Zai, nama pendek je lah. Okey. Makcik memang Lama dah banyak. dalam dah 10 tahun dah jual kuih tradisi Sembilan ni. Dekat sini? Dekat sini. Cara kampung je. Ni kita nak buat kuih apa? Sekarang ni kita buat inti dulu. Sekejap, ni kuih apa ni? Ini kuih sepang, Dek. Kuih sepang. Nama dia kuih sepang ni kuih tradisi orang Negeri Sembilan. Memang kuih tradisi atuk nenek moyang kita dulu. Kuih ni memang susah nak dapat lah. Tapi zaman sekarang ni kan dah moden, ramai juga orang yang dah cuba buat. Di mana-mana pun ada kuih ni, tapi rasa dia tak sama lah. Air tangan lain-lain Air tangan lain-lain, betul. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar dari Makcik Zai macam mana caranya nak buat kuih sepang. Ya, betul. Kuih sepang. Okey. Apa namanya? Mula-mula ni kita buat inti dia dulu. Buat inti dia dulu. Okey. Okey. Adik masuk air dulu. Dekat mana? Dekat sini. Curah air dia. Untuk kita masak gula dia. Api dah hidup belum? Takut dapat. Nanti cik hidup api. Okey. Api dah api dia. Okey, api dah hidup Adik masukkan gula anau. Gula anau. Gula anau dia macam gula Ni asyik lah. gula Melaka. Tak sama, Dik. Tak sama. Dia air nira anau. Gula Melaka lain, gula anau lain. Adik masukkan dalam 6 keping. Kepi. Okey. Oh, jadi pokok dia lain lah. Pokok dia lain, tak sama dengan pokok kelapa. Masukkan gula pasir. Gula pasir. Masukkan semua sekali. Anggaran dalam 1 kilo, Dik. Kan ni. Yang gula anau ni tadi 1 kilo juga. Dalam kita fikir 6 ketul. Ni perlu kacau-kacau tak? Kacau, Dik, sampai gula tu cair. Masukkan garam. Sikit garam. Sesudu cukup. Cukup. Baru masak berkulit hari tu Okay, ni put to the test. Makcik tu nak percaya. Daun pandan ni dah basuh ya. Dah basuh. Simpul masukkan je. Masukkan daun pandan. Okey, kacau sampai gula dia cair dulu, Dik. Makan masa jugalah dalam 15 minit. Okay. Sampai dia larut, sampai dia mendidih. Baru masukkan kelapa. Okay. Jadi ni kita masak sampai dia jadi pekat lah. Sampai jadi pekat, betul, Dik.
Kalau dah pekat nanti jadi macam ni. Contoh dia. Yang ni kelapa parut biasa. Kelapa parut biasa. Kalau rajin kukur dik. Kalau sekarang ni masa tak ada, kita orang parut je. Makcik rasanya dah larut dah ni. Cair dah. Dia boleh masuk kelapa. Okey. Masuk kelapa parut. Lepas tu kita kacau sampai dia jadi inti pekat. Masak-masak dengan periuk besar macam ni, paling besar macam ni, rasa macam buat kenduri pula. Ni kena kacang sampai kering ke? Apa dia kering? Daun pandan ni kena keluar kasar. Daun pandan? Daun pandan. Tak payah, tak perlu keluarkan. Tak payah. Kalau letak dalam tu nanti dia wangi adik. Sekarang ni pun dah wangi dah. Ya. Jadi biasanya kalau makcik buat kuih ni, anak-anak makcik tolong ke makcik sendiri je boleh handle semua ni? Perlu juga anak-anak acik tolong. Kalau acik seorang tak betul buat dik. Oh banyak sangat ke? Banyak. Tempahan. Dah bila kalau hari Sabtu Ahad tu ada tempahan, memang tak boleh buat seorang. Kena ada pembantu. Jadi taklah hasilnya lekat di kacau sampainya kering, and then disejukkan. Dan yang sejuk barunya boleh dipakai untuk mengolah kuih. Okey makcik, jadi inti dia dah kita dah siapkan. Apa step seterusnya? Stepnya kita uli tepung dik. Uli tepung untuk buat kuih. Okey. Adik So ni Macam ni tepung apa ni makcik? Ini tepung pulut. Tepung pulut. Masukkan. Masuk dalam bekas. Oh, sorry makcik. Apa? Kerja baru kan. Okay. Tak apa, slow-slow dik. Okay. Adik uli dengan air. Kita uli sampai sebati. Biasa uli tak? Biasa. Okey. Buat air air cuma berat sikit. Uli. Sampai dia sebati. Jangan lembut sangat. Jangan dia keras sangat. Nanti tak boleh nak bentuk kuih. Biasanya tepung pulut ni memang kena agak-agak lah. Agak-agak betul dik. Kalau terlebih air kan dia lembik. Tak boleh nak bentuk. Tapi dia kurang air pun dia macam keras. Dia pecah-pecah. Betul dik. Okay. Kita uli sampai dia jadi dough yang lembut. Biasa makan kuih ni dik? Tak, tapi dekat Sarawak ada juga kuih yang kurang lebih macam ni. Pun mayu uli macam ni juga. Oh, pakai tepung pulut juga? Pakai tepung pulut juga, tapi dia ada tambah tepung beras sikit. Lepas tu inti dia bula. Pakai kukus? Tak, goreng. Oh, goreng. Jadi dia rangup. Lepas tu gula dekat dalam tu pun hancur. Biasa sebab makcik dah biasa buat ni banyak kali. Berapa kilo makcik boleh uli dalam sekali adunan ni? Dik, kalau terserang cakap, kalau macam kita pakai tepung pulut paket tu, acik boleh uli sampai 10 paket sekali uli. Itulah, peniaga ni kita kena cepat. Okey, jadi dah. Okey, ni dah lepas siap diuli ni, kita tak boleh biarkan lama juga, nanti dia jadi kering. Betul. Okey. Lepas tu macam mana kita nak? Ni dik, ni kalau sini panggil loyang. Talam. Dia adik sapu minyak kelapa dulu. Supaya dia tak melekat. Ni dik, pakai tangan. Ambil sikit. Minyak kelapa tu gosok dekat talam tu. Okey. Nanti kalau kita kukus kuih tu, dia tak melekat. Okey. Tak payah pakai minyak. Tak boleh pakai minyak lain ke? Mesti minyak kelapa juga. Apa pun minyak boleh. Janganlah pakai minyak minyak urut jangan dik. Minyak urut. Okey dik. Adik kita buat dia punya bentuk, ambil daun pisang dik. Okey, ikut acik buat Okey, minyak kelapa ni kita lekat sikit. Sapu minyak dekat daun macam ni. Okey. Okey, ambil ni dough ni sikit, macam besar-besar buah pimpong lah. Okey.
ni? Kita buat. Lepas tu kita Tekan. ada bentuk macam ni. Okey. Ni inti yang dah siap tadi, kita ambil agak-agak lah. Macam ni dek. Inti ni tadi kan kalau dia masih panas boleh tak terus buat? Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Lepas tu kita katupkan dia macam ni dek. Nanti jadi bentuk karipap. Dah siap. Sesudu Satu sedu. Kalau suka manis, bubur lebih. Daun tu lipat dek. Daun ni lipat. Buat bentuk karipap. Okey, lepas tu kita ambil macam dalam, kita susun. Sini. Lama-lama nanti pandai dah. Okay. Okey. Kita buat lagi. Kalau dia terlalu nipis tak apa? Boleh. Sebab kita kukus nanti dia jadi kenyal kalau dah masak. Kita tengok dia. Okey. Bubur inti. Macam Acik buat ni. Biasa kalau makan kuih supang ni, panas ke sejur? Ikut cita rasa masing-masing deh. Ada yang suka panas, yang panas. Tapi kalau Acik suka yang panas. Boleh lah tu, cantik juga. Boleh lah tu. Bentuk dia macam tu, macam karipap. Tapi yang penting dek, kuih ni santan dia kena kelapa asli tau. Jangan pakai kelapa kotak. Santan kotak memang tak sedap dek. Oh, jadi santannya Pakcik peras sendiri? Peras sendiri. Kena pakai santan asli. Kuih ni memang wajib santan asli adik. Kita tak boleh ubah-ubah santan lain. Memang lari rasa dia. Tak sabar pula nak cuba ni. Lepas tu daun pandan tu kena lebih sikit, bau wangi. Okey, dah penuh dek? Dah. Okey dah, kita boleh kukus lah. Yang ni macam kurang cantik sikit Zoya. Tak apa boleh. Okey. Okey, sekarang ni dah boleh kukus. Boleh dah. Kita pakai kukus legend dia, kukus lama. Letak perbelahan dek, baik panas ya. Okey, letak perbelahan. Okey dah. Sini tu. Kita kukus dalam masa 10 minit, baru kita buat santan, 5 minit kita angkat. Setelah ini 10 minit bubur santan, lepas tu kita angkat. Kita bagi tepung dia masak dulu, baru bubur santan ni. Okey. Oh, sebab kalau kita terus tambah santan, nanti dia jadi cair Dia sangat. jadi cair, betul. Tepung akan jadi lembik, cair, tak jadi. Kita kukus ni, biar dia punya tepung tu kenyal dulu, masak, baru bubur santan. Okey. Kukus dengan santan pula. Dia rasa dia sebati. Ni santan ni dikukus. Dimasak dulu dek. Ni santan segar, masak dulu, baru kita kukus dia dengan kuih. Yang ni ada gula tak? Tak ada dek. Dia cuma daun pandan dengan garam je untuk rasa lemak-lemak dia. Tapi kena pati santan dia. Curahkan ada cara je ke? Tak payah curah je. Salah jawapan tu Kak. Ni kena curahkan dengan penuh kasih sayang. Kalau Haji memang kena curah dengan penuh kasih sayang. Haji tak payah curah aja. Okay. Kalau nak buat kuih ni memang kena pati santan dia. Kalau santan cair pun tak sedap. Mesti santan asli. Santan asli. Ni cukup. Lagi dek lagi. Banyak kuat baru sedap. Okey, lagi 1 sendok. Jadi nanti lepas kita keluarkan, kita ambil dengan kuah yang santannya. Betul dalam ni ke? Kita curahkan yang ni. Tak payah, kita makan yang dalam ni je. Okay. Cikgu kau rasanya tak cukup. Tak cukup, kita boleh tambah dalam periuk detik. Okey. Dah boleh angkat Dia dah sebati. Dah sebati maksudnya?
Santan tu dia dah rasa sebati dengan tepung pulut tadi. Kasih dia angkat lah ni. Okey. Dapat tak? Okey. Kami tutup dengan pelayar lah. Soalnya dia persepit. Okey, kuih dah masak, Dek. Jadi sekarang ni kita pakai yang ni. Dia cenduk dia. Memang cenduk santan, ya Allah. Nak pakai cenduk ni ke? Acik pakai cenduk ni. Tak apa. Ya. Adik pegang panas. Acik buat. Okey. Takut pula. Okay. Kuih dah masak dia. Rasa kita cantik. Sekejap. Nak boleh rasa ni. Nak masuk dalam piring dulu ke? Masuk dalam bekas dulu. Okey. Okey. Jaga-jaga panas ya. Ni kuih ni dah masak. Sedapnya kuning makcik. Boleh lah. Kalau boleh makan panas-panas, cuba makan panas-panas ni. Jadi biasanya dalam satu bekas ni makcik letak 5 keping. 5 keping. Tapi rasanya ni dua makan pun boleh. Banyak sangat kalau satu orang makan. Tapi yang mana suka makan dia satu bekas ni dia seorang je makan. Boleh habis? Makcik boleh? Ada masanya boleh, masa tak boleh. Makcik dah biasa buat kan mesti. Kalau macam adik ni boleh. Sebab dia jarang makannya. Tapi sekarang dah belajar cara nak buat. Balik seorang ni boleh lah cuba buat. Cuba buat. Okey dia. Okey. Memang berendam lah. Panjir kuah dia. Tadi nampak macam sikit je. Ya, dia banyak apa dia. Okey, tak cuba sikit. Okay, adik nak cuba dulu. Sikit boleh. Makan panas-panas macam ni tak lecur ke? Makan dengan kuah dia, Dik. Boleh kuah sikit. Kena bubur kuah. Ada kuah dia, bau sedap. Makcik, Ya. memang sedap gila lah. Lemak dia cukup, masin dia cukup, manis dia cukup. Lepas tu rasa apa? Tepung pulut tu lagi memang Sedap kan? tapi santan tu memang kau tau. Dia macam dapat rasa yang ni memang santan ori. Santan ori ni kena pati santan, Dik, kalau buat kuih ni tau. So good. Nanti balik sana cuba buat. Kuah lebih bau sedap. Betul lah makcik. Saya rasa kalau orang yang memang suka makan ni, satu bekas ni tak cukup. Tak cukup, betul? Santan kena banjir, Dik. Bau sedap. Okey. Jadi, inilah hasil dia. Hasilnya. Kuih Sepang. Kuih tradisi di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Okay, jadi saya bawa balik makcik. Sorry. Semua ni saya bawa balik. Bawa balik, Dik. Okay, I'm excited for this one because lepas ni kita akan buat penganan cair. Okay, yang kita buat pun ikut cara lama. Cara lama. Ni first time saya tengok apa set up yang macam ni. Like, look at this. Legend betul. Itulah single legend, Dik. Yang ada kat kampung-kampung je. Okey, mula-mula, Dik, masukkan pati santan. Apa ramuan yang kita pakai? Ramuannya yang pertama kita perlukan pati santan. Pati santan. Boleh tak? Pati suar ya. Okey. Masukkan pati santan dulu. Kita kacau.
penganan ni biasa kalau buat memang lama kena kacau. Penganan memang makan masa lama, Dek. Kalau penganan cair ni makan masa sejam. Sejak. Ya, ada Dulu kita sejam. beli sini. Kacau sejak. Betul. Okey, ni gula anau. Kita masukkan gula pasir, Dek. Gula pasir. Biar dia manis. Lepas tu, kita masukkan garam dia, biar dia rasa lemak-lemak dia nanti. Dia kacau sampai gula dia larut. Larut. Dia besar api dia. Ya. Dah besar api dah. Biasanya kalau buat ni berapa orang kena apa? Berapa orang buat? Jadi kalau macam buat penganan cair ni, kalau untuk kacau sejam ni seorang pun dah cukup. Kalau penganan yang dah siap masak tu dah panggil apa, siap dodol kan. Nama dia dodol, kena 2-3 orang, Dek. Sebab makan masa lama, 4-5 jam nak kacau dia. Nak bagi dia pekat dengan liat tu kan. Kalau cair ni boleh lagi lah kacau seorang. Oh, kalau dia buat cair nama dia penganan. Ya. Kalau jadikan bekat nama dia dodol. Dodol, betul. Jadi sekarang ni santan dia pun dah mula berubah warna. Dia boleh letak. Boleh letak. Apa ni beri? Ataupun pulut dia. Kita campur dengan air biar dia tak berketul. Kita curah. Kita kacau sampai dia pekat. Okey. Ni bau penganan cair je. Tak apalah makcik, bagus beli je. Serius saya lenguh tangan. Sebab panas. Tapi dah nampak berkilat dah. Jangan sampai berkerak. Jangan sampai ada bau hangit. Tu tak sedap nanti. Okey. Jadi saya pasrah, saya terlarat dah nak kacau dodol tu. Nasib baiklah makcik ni ada yang dah sedia ada. Ni makcik buat bila ni? Buat pagi tadi. Buat pagi tadi? Tu dodol cair. Penganan cair. Yang ni penganan cair. Yang ni? Yang tu dah siap kacau 3-4 jam jugalah. 3-4 jam? Dah jadikan dia, lihat. Ni hasil 3-4 jam. Yang ni saya dah tak larat nak buat. Apa lagi yang ni? Betul. Okey. Tak rasa sikit boleh? Boleh. Biasanya penganan cair ni, dimakan macam ni je ke? Ataupun Macam tu, Dek. Makan gula sedu, betul. Dia berbeza rasa dia dengan yang lihat tu. Dan tu yang cair. dia dah rasa macam madu-madu. Dia kadang macam harum madu. Ya. Macam tu lah gula anau dia, Dik. Rasa gula anau dia. Lepas tu adik cuba rasa yang lihat tu. Yang dah siap tu. Dia kalau cair lain rasa dia, dah siap lain rasa dia. Yang ni macam keras sikit. Tu memang agak sikit dah. Wow. Tekstur dia macam dia tak melekit dekat kontainer. Tak, tu kira dia dah cukup masak. Ni mungkin susah sikit lah. Dia lihat nak makan perlu tarik dulu. Okay. Sedap tak? Nak makan pun susah kan? Lain. Lain betul.
Rasa macam dua benda yang berbeza. Betul. Yang ni macam tak tahu macam mana nak cakap. Tapi memang sedap. Dia beza je kalau yang cair ni dik, dia boleh letak luar dalam masa 2 hari tu. Kalau yang tahsiah masak ni, kita letak luar 2 minggu pun letak basi. Beza tu. Ini lebih kering. Lebih kering, betul. Jadi itulah hasil dia. Hasil kita peluh kita orang hari ni berpanas-panas. Buat kuih apa tadi? Kuih sopang dengan dodol. Dodol cair, penganan air. Penganan cair. Inilah hasil dia. Jadi kalau datang ke Negeri Sembilan, Kuala Pilah, singgahlah Gerai Makcik dicuba. Wajib.